Tapi sekarang dia tengah burst so saya tunjuk dalam bentuk chart lah. Okay. So, kita tengok saham AI tu. Kita tengok indeks dia dulu, jap saya buka. So indeks S&P dia memang tengah jatuh sikit lah daripada hari tu dia dah hit all time high pada 6911 dan sekarang tengah jatuh lagi lah. Kan dia orang sekarang ni pelabur banyak panik dia orang takut dia jatuh lagi. S&P 500 correction, S&P 100 pun correction, DJI lagi teruk lah kan. Dia gap down lagi. Lepas tu Nasdaq pun teruk. S&P 500 Information Technology, which is tech stock dekat Amerika kan, pun dalam correction. Philadelphia Semiconductor Index pun ke bawah. So memang kalau kita tengok indeks company tech memang ke bawah lah, memang down lah. Sebab dia orang panik investor panik Investor panik sekarang. Even kita tengok apa saham favorite TSM lah. TSM pun daripada high dia 310 sampai 277 lah kan. Cuma sebab kita tak tahu adakah bubble tu tengah popping untuk dia jatuh lagi, ataupun sekarang ni adalah waktu membeli kan. So bukan tak boleh nak beli, cuma tuan-tuan kena berhati-hati lah kan. Lepas tu so saham Amerika memang dalam correction lah. Kita tengok Microsoft. Kalau klasik technical analysis dia kata ni pattern head double top lah kan. Dia dekat support tu. Kalau dia break tu mungkin jatuh lagi ya. Kalau nak beli kita tunggu $400 ke kan. Nvidia sekarang dekat support. Kalau boleh dapat dalam area 160, 170 should be okay lah kan. Tapi kalau jatuh bawah tu jual dulu. Kita tunggu mungkin boleh dapat bawah lagi kan. Lam Research dekat Penang mungkin. Ni Lam Research siapa yang lalu jalan Penang tu kan akan nampak besar. Semiconductor kat 130, 120 kalau nak beli kan. ARM pun dekat support 130.